Awak okey ke? Apa Aidin? Dia kena asma cikgu. Ya ke? Oh, okey. Kamu okey ke? Okey. Oh, kamu ada ubat? Dia baru guna ubat asma tadi. Oh, baru Macam dah okey tadi. Ya. Tapi kamu tak okey ni, teruk ni. Aidin pergi ambil telefon cikgu. Awak ada ubat kan? Mari kita pakai. Cara penggunaan ubat penyedut pelega asma dengan corong. Ini adalah corong penyedut. Ini adalah ubat pelega asma. Mula-mula, pastikan murid duduk atau berdiri tegak. Buka penutup dari ubat penyedut. Letakkan jari telunjuk di bahagian atas tabung ubat penyedut dan ibu jari di bahagian bawah. Goncang ubat penyedut sebanyak 3 hingga 5 kali. Sambungkan muncung ubat penyedut dengan corong penyedut. Nafas seperti biasa. Dongakkan kepala sedikit ke belakang dan tekapkan topeng ke muka. Pastikan topeng ditekap dengan baik dan tiada udara yang boleh keluar. Tekan jari telunjuk ke bawah sekali untuk menekan ubat keluar daripada ubat penyedut. Nafas secara biasa sebanyak 5 hingga 8 kali. Pastikan topeng muka melekap di muka dengan rapat. Tunggu 1 minit sebelum mengulangi dos kedua. Ulang semua langkah-langkah dari mula. Cabutkan ubat penyedut daripada corong dan tutup ubat penyedut selepas digunakan. Okey, Nita, cikgu dah telefon ayah. Nanti Karan dia datang. Okey? Okey, sikit cikgu. Okey sikit. Okey. Nanti Karan kita pantau lagi. Kalau rasa masih tak okey atau batuk, beritahu kita akan guna ubat lagi. Okey? Kita simpan dulu dalam beg. Okey, baik cikgu. Kita boleh lihat keadaan murid tadi. Dia mengah, tidak boleh bercakap dan pernafasan dia laju. Ini tanda-tanda serangan asma yang akut dan merupakan keadaan kecemasan. Ubat asma perlu dan rawatan kecemasan perlu diperolehi secepat mungkin. Murid perlu dipantau setiap masa sehingga bantuan perubatan tiba.